Mufti Tegong ada di setengah kawasan perkuburan ni, mereka bubuh satu signboard, bubuh di situ, ni dia hadis Nabi, larangan membuat binaan di atas kubur. Buh hadis, buh di papan tu, tulis di bawah tu arahan Jabatan Mufti. Tak boleh. Dia berkata pula, dia berkata nu, pergi tengok di Mesir ni, sikit ke kubur-kubur alim ulama semua binaan besar-besar. Takkan dia patut tak tahu? Dia hujah macam tu. Ni hadis Nabi main ni, dia tahu pakai, dia duk hujah tu. Dia duk hujah macam tu. Penat lah tuan-tuan. Penat lah. Dah kita kata dah tu hadis ni macam mana cerita? Tak, bukan. Saya bukan tolak hadis. Dia kata cuma saya nak tanya. Tuan-tuan alim besar ada di Mesir tu tak tahu ke kata buat binaan ni haram? Dia hujah macam tu. Dia tak mau pakai ni hadis Nabi. Okey, kita kata quote kata hadis, kita tengok apa syarah ulama terhadap hadis tu. Buka apa kata Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, apa kata Imam Nawawi terhadap orang buat binaan di atas kubur. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata haram. Tak juga. Dia kata sikit ulama, dia duduk hujah tu, dia pusing balik, dia duduk kuntau yang tu. Penat kan kita? Lain-lain kita kata ikut sekarang. Dia tak boleh terima tu hadis Nabi tu, dia tak boleh terima. Dia nak kata hak dia duk buat tu betul. Nampak tak contoh kita begitu? Itu contoh dia. Tuan-tuan, ke depan lagi esok ni dia akan jadi masalah. Masalah apa tuan-tuan? Tanah perkuburan ni makin tak cukup. Bila satu orang tanam di kubur tu, buat binaan dengan batu marmar apa semua, habis beribu tu buat batu marmar tu, esok ni bila mai masalah tanah tak cukup untuk orang nak korek, nak tanam mayat lain pula boleh tak? Perang dia macam hantar aku habis berapa ni nak buat, hantar aku habis. Dia telah menghak milikkan tanah wakaf kepada diri dia. Kita baca dah tajuk ni di Masjid Jelutong dulu ni. Kita dah baca dah tajuk ni.